Ianya ini kalau boleh tuan-tuan catatkan setiap kain yang tuan-tuan punya ataupun stick yang tuan-tuan punya ini berapa jarak. Itu paling penting kan. Jadi kalau untuk permulaan saya mencadangkan untuk menggunakan kain 7. Kain 7 ni kejauhannya 140. Kenapa kain 7? Kerana kain 7 ni adalah ketinggiannya tidak berapa panjang, tidak berapa rendah. Itu saya bezakan kain 7 dengan kain 5. Ini kain 7, ini kain 5. Lebih jauh, so dia punya degree lebih rendah, bola pergi lebih jauh. 7 degree dia, bola akan lebih looping dan lebih dekat. Untuk jarak lebih dekat, gunakan line lebih rendah, 8, 9 dan juga kecil. Pemegang golf ni, tangan kita mestilah begini. Begini. Ya, untuk berkaitkan dia. Kalau kita tak buat macam ni, kita punya stick atau pegangan kita akan terlepas. Kan? Ini. Tangan kiri di atas, tangan kanan di bawah. Kan? Lepas tu ibu jari letak di tengah. Ini di tengah. Kita kena praktis dulu badan kita. Supaya badan kita kadang-kadang ketat kan. Takut tinggal dulu sakit kan. Kita kena praktis. Praktis dia boleh praktis macam ni. Praktis macam ni. Dalam sini. So, ini. Satu, lutut. Penting kan. Setelah kita praktis bukan 5-10 minit, barulah kita memulakan pukulan. Mula praktis dulu pukulan kita. Jangan cuba pukul kuat, kita ayun dulu. Ayun dulu pelan ni. Tapi ayun yang tu ini mesti mengenai kapet. Kalau kita ayun tak kena kapet itu macam ni, makna tak kena bola. Mesti kena kapet. Kapet mesti kena Itu ini kapet kan. Lepas tu, bila kita mengangkat ni, tangan kita mesti sentiasa lurus ni, lurus. Dua tangan lurus. Sampai ke atas mungkin kita bengkok sikit. Lepas tu kita pukul, mesti ada follow ni. Ini dia pakai follow ni, mesti kena dia. Kita tak boleh pukul di sini. Ini main hoki. Ini bukan mango, ini main hoki. Itu main hoki. Mango dia mesti pukul. Itu contoh dia. Itu saya tunjukkan macam mana nak pukul. Semasa mukul bola, mata mesti fokus bola. Jangan pergi tengok sana. Jangan tengok tempat lain. Tengok kepada bola. Tengok aja bola. Biar orang lain dia tengok bola kita. Kalau dah biasa nanti baru boleh. Kan? Sakit. Pukulan dia. 150. Tak kuat. Itu tak kuat. Itu nak tunjukkan pukulan. Ini 5 ni bola tinggi bukan 170. 170. Kan? Itu pukulan biasa. Walaupun ni bukan saya punya tak biasa kan dia. Dia banyakkan yang skill. Ya. Ui. Boy. 200. Lepas 150 lepas. 150 dia biasa 17. Oh, itu biasa.